Okay, so first of all, saya nak mengucapkan selamat malam kepada semua yang hadir. Okay, sometimes saya akan keluar lah, sometimes saya keluar sebab sometimes ada yang lambat masuk kan. So saya kena pergi ke sana, lepas tu saya kena admit mereka untuk masuk dalam. Jadi, so kalau ada orang, saya kena admit juga. So first of all, thank you untuk masa ini sebab kita pun kena buat ulang kaji juga. Jadi saya mulakan hari ini dengan tingkatan 4. Okay, macam mana cara untuk menjawab So kita teruskan dengan unit 1. Unit 1 iaitu tingkatan 4. Okay, soalan dia berbunyi macam ini Saya fokuskan soalan bahagian B esei. Sebab soalan struktur tu masih kita boleh dapatkan markah dekat situ sebab itu adalah soalan-soalan pendek. So kita punya struggle adalah dekat bahagian B iaitu esei. Jadi kita buatlah cara-cara yang senang sikit untuk dapatkan markah yang elok lah. Okay, so first bahagian B, soalan pertama. Gambar berikut menunjukkan halaman pertama majalah berkaitan dengan budaya hedonisme. Okay, budaya hedonisme. Tengoklah majalah. Dia keluarkan gambar hedonisme dekat majalah. Okay, dia kata dekat situ hiburan melampau, hedonisme. Maklumat yang kita boleh baca, kita kena baca. Okay, ingat setiap kali kamu jumpa soalan-soalan yang ada gambar, situasi, stimulus. Stimulus maksudnya dia macam bagi situasi, kita suruh macam berdasarkan situasi tersebut. Macam itulah. Kena fokus, kena teliti apa maklumat yang dia bagikan. Sebab sometimes dekat gambar itu ataupun dekat poster itu ataupun dekat situasi ataupun pernyataan yang dia bagi itu ada clue yang dia sembunyikan dekat situ. Okay, sometimes kita tak faham soalan kan, gambar itu yang menceritakan. So, inilah ceritanya. So, dekat sini kita nampak hiburan melampau. Itulah clue dia. Hedonisme adalah, sometimes kita ingat kan, keseronokan, kegembiraan, macam tu kan. So, kalau kita terlupa perkataan itu, dia sudah bagi clue dia kat situ. Hiburan melampau. Okay. Lepas tu kesan dan akibat cara mengatasi hiburan melampau. Okey, maksudnya hiburan melampau itu maksudnya benda yang tak patut lah. Hiburan okey. Hiburan melampau tu memang tak okey. Keseronokan melampau tak okey. So inilah apa yang kita boleh ringkaskan daripada gambar ini Okey. So ingat, first of all kita kena baca soalan. Dekat sini pun dia orang bagi clue. Pernyataan ini, harahan ini. Dekat sini pun dia orang sometimes bagi clue. So kalau tak ada dekat situ, dia akan bagi clue dekat sini. Hiburan melampau macam tu. Okey. Jelaskan maksud hedonisme. Sangat simple. Okey. Kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, dia ada mengutamakan keseronokan dan hiburan semata-mata. Perkataan macam itulah. Okey. So, di sini 2 markah. Kalau kamu tak ingat dia punya kata-kata ataupun kata kunci dekat maksud dia, tak apa, kamu bagi tahu apa yang kamu ingat. Keseronokan melampau, mengutamakan keseronokan daripada kepentingan kepentingan ramai-ramai. Macam itulah. Apa-apa saja kamu yang terlintas itu just tulis sahaja. Okey, untuk itu saya tulis dulu jawapan sepatutnya lah macam mana. Okey. Hedonisme. Okey, spelling hedonisme. Okey, ialah pegangan atau gaya hidup yang pertama kan keseronokan atau kegembiraan semata. Mana dia pergi? Atau semata-mata. Kegembiraan semata-mata. Okey. Belum habis lah. Tapi kalau kamu ingat sampai sini saja pun boleh tulis lah. Okey. Saya tambah sikit dalam kehidupan
sehingga mengabaikan kewajipan serta kepentingan lain. So macam inilah dia punya jawapan. Okay. So 2 markah dekat sini adalah pegangan atau gaya hidup. Macam mana lah highlight tak tahulah. Tak payah. Okay. Pegangan atau gaya hidup yang mengutamakan keseronokan atau kegembiraan semata-mata. Sampai situ pun kamu sudah dapat markah dah, sebab pegangan atau gaya hidup yang mengutamakan keseronokan sudah 1 markah. Okey, lepas tu bukan markah full markah, dia dapat 2 markah dekat situ kan. Kalau kamu buat sampai situ saja 1 markah, lepas tu tambah sikit kehidupan sehingga mengabaikan kewajipan serta kepentingan. Ini 1 markah. So dekat situ kamu boleh nampak 2 perkara dekat situ. Gaya hidup yang mengutamakan keseronokan 1, mengabaikan kewajipan serta kepentingan lain 1. So 2 markah. In case kamu tak ingat, cuma kamu ingat dia punya kata kunci saja ataupun maksud punya kamu ingat sedikit saja kan, tulis sahaja. At least kita dapat 1 markah. Macam itulah. So ini satu cara. Untuk maksud ini, ramai orang hilang markah di sini sebab mereka tak ingat. So seperti mana yang saya selalu bagi tahu kamu orang itu, memanglah maksud itu mesti kena ingat juga. Kalau tak ada pun paling kurang pun kata-kata kunci, keywords daripada maksud itu kita ingat. Sebab dia ada 2 markah dekat situ. Kalau tak dapat 2 markah pun, at least dapat 1 markah pun cukup lah. Macam itulah. Okay? Alright, so itu yang pertama. Yang kedua, soalan B. Ramalkan implikasi budaya hedonisme terhadap remaja. Implikasi maksudnya apa? Siapa? Implikasi maksudnya apa? Yes, kesan kesan. Kesan bagus, ada yang respon dekat sini. Okey, kesan juga. Saya buka ruangan chat pula. Okey, so kesan bagus. Selain daripada nama kesan, apa lagi implikasi? Kesan, implikasi lagi? Impak lagi? Keburukan, kesan buruk lah. Okey. Lagi? Lagi. Faktor tak boleh. Faktor adalah punca, sebab ataupun akibat. So inilah beberapa perkataan yang patut kita ingat. Sebab ini adalah perkataan yang sama maksud, sinonim. Sama maksud maksudnya sinonim. Kenapa kita perlu tahu? Sebab sometimes dia akan keluar dengan perkataan lain pula. Dia tak keluarkan implikasi, tiba-tiba dia keluarkan ramalkan akibat. So kita terkejut pula. Sebab apa? Dekat sekolah ataupun dekat buku teks, kita selalu belajar perkataan implikasi. Tiba-tiba dia keluarkan macam kesan ataupun akibat. Kesan masih boleh tahulah sebab kita biasa gunakan perkataan kesan juga. Tiba-tiba akibat, memanglah kalau tak tahu memang tak boleh jawab. So sebab ini kena hati-hati. Ini adalah 10 markah. 2 markah daripada soalan A, 8 markah daripada soalan B. So untuk dapatkan aras cemerlang tu mesti kena tahu semua tu. Okey. Ini pun terpulang pada kamu juga. Macam mana tahu? Kalau kamu nak aras cemerlang, aras 4, 7 hingga 8 markah, you kena tahu sinonim tu. Kalau kamu rasa macam, saya tak pernah lulus lah, saya cuba lulus. Cuba untuk lulus, at least kamu boleh jawab. Sekiranya kamu faham maksud tu. So, kesan means implikasi. Sinonim dia, akibat, impak, semua sama sahaja. Okay, ya dah? Okay, yang ini direct saja.
Ramalkan implikasi budaya hedonisme terhadap remaja. Okey. Biasanya saya ada tulis dekat whiteboard sekolah dekat bilik moral kita. Saya ada minta ada 6 ayat permulaan perkataan itu. Setiap perangan tu mesti kena mula macam tu. Okey. So kita tengok apa cara kita boleh buat ayat-ayat. Okey, saya nak buat perangan pertama, tengok. So saya ambil ayatnya daripada terus. Ambil ayat daripada soalan terus. Implikasi pertama ialah, okey, saya terus buat jawapan. Implikasi pertama ialah, implikasi budaya hedonisme terhadap remaja pun boleh. Kalau kamu nak letak implikasi pertama ialah, tak nak buat ayat panjang-panjang pun boleh. Okey, up to you. Ini satu cara. Okey, ini memudahkanlah sebab kita direct ambil saja kata tugas pula. Apa tu? Kehendak soalan. Sekejap ada orang masuk. Okey. Okey, implikasi pertamanya ialah okey, prestasi akademik remaja akan merosot. Titik. Okey, ayat pertama, implikasi pertamanya ialah prestasi akademik remaja rosot. Ya, itulah kesan. Kalau dia terlampau mengutamakan keseronokan, kegembiraan semata-mata, ini boleh menjejaskan prestasi akademik remaja rosot. Okey, so itu yang pertama. Ayat kedua. Hal ini kerana, okey, remaja lebih banyak menghabiskan masa dengan aktiviti hiburan berbanding mengulang kaji pelajaran. Okey, ayat kedua. Okey, saya habiskan ayat kedua macam tu, mengulang kaji pelajaran. Okey. Lepas itu, ayat ketiga pula. Tengok implikasi pertamanya ialah prestasi akademik remaja merosot. Okey, lepas tu macam mana? Macam mana ia akan merosot? Hal ini kerana saya cerita sikit. Macam mana prestasi akademik remaja akan merosot? How? Macam mana? Bagaimana? Saya tanya soalan how. Bagaimana? Okey, hal ini kerana remaja lebih banyak menghabiskan masa dengan aktiviti hiburan berbanding mengulang kaji pelajaran. Nampak tak? Ayat pertama dengan ayat kedua ada kaitan, saling berkaitan. Ayat kena ada macam itu. Okey? Lepas tu, ayat ketiga, justru. Justru maksudnya apa? Oleh itu kan? Okey, justru maksudnya oleh itu. Bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Justru apa akan jadi? Tengok mereka akan kurang memberi tumpuan semasa proses pembelajaran di sekolah. Nampak ayat ketiga. So, hal ini kerana remaja banyak menghabiskan masa dengan aktiviti hiburan berbanding mengulang kaji pelajaran. So, macam mana? Kita tengok 1, 2, 3. Prestasi akademik remaja rosot. Macam mana? Mereka habiskan masa dengan aktiviti hiburan berbanding dengan ulang kaji. Okey. Kalau diorang tak ulang kaji, fokuskan aktiviti hiburan, apa akan jadi? Mereka akan kurang memberi tumpuan semasa proses pembelajaran di sekolah. Faham tak? 3, ayat ketiga, masih kita cerita pasal yang atas. Menghabiskan masa untuk aktiviti hiburan dan ini boleh menyebabkan apa akan jadi? Apa akan jadi? Kurang memberi tumpuan. Nampak tak dia punya kesinambungan? Ini yang penting untuk soalan esei cemerlang.
Okey, saya buat semua ayat satu-satu ya. Saya tak sambung tahu. Saya just buat turun sahaja. Sebab kamu nampak dia punya ayat permulaan tu. Okey, ini satu cara sahaja. Ini bukan saya kata wajib betul, tak ada. Just saya biasakan kamu cara macam ini sahaja. Supaya kamu tahu macam mana saya buat ayat daripada 1, 2, 3, macam itulah. Okey, lepas habis justru, kita masuk kepada contohnya. Contohnya, remaja sanggup, apa akan jadi? Okey, apa contoh yang kita boleh bagi? Remaja sanggup berjaga malam, bermain permainan video atau tak payah tahulah, permainan video cukuplah. Okey, remaja sanggup berjaga malam bermain permainan video ataupun dan kita ambil dua contoh, dan menonton hiburan dalam talian. Macam itulah. Okey, contoh dia macam mana? Dia kata mereka, okey, justru kita pergi tengok dekat ayat justru ya. Ayat justru, okey. Mereka akan kurang memberi tumpuan semasa proses pembelajaran di sekolah. Macam mana? Kenapa? Dengan cara apa mereka kurang memberi tumpuan? Contohnya, mereka sanggup berjaga malam bermain video game ataupun dia tonton hiburan, entertainment dalam talian, sanggup lewat malam. Macam tak sampai tidur, dia macam lewat malam 3-4 pagi pun dia tengok. Ada yang minat games, ada yang tengok cerita, benda yang dia minat lah. Okay, so ini contoh. Di sini contohnya ada dua. Satu sanggup berjaga bermalam, satu lagi menonton hiburan dalam talian. Okay, lepas itu kita gunakan perkataan oleh itu. Apa akan jadi? Oleh itu maksudnya kesanlah, apa akan jadi. Okay, pencapaian mereka dalam peperiksaan akan menurun. Okey, tengok. Dia tak boleh fokus dalam belajar dalam sekolah. Kenapa? Mereka sanggup main video dalam talian sampai lewat malam. Lepas tu apa akan jadi? Pencapaian mereka akan turun, iaitu dalam peperiksaan. Nampak tak? Contoh pun kita dah bagi. Lepas tu kalau contoh macam ni, apa akan jadi? Okey. Lepas tu last satu lagi soalan ayat terakhir. Selain itu. Selain itu. Sekejap, saya ubah sikit. Oleh itu. Huruf besar. Okey, selain itu, peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi juga akan terjejas. Habis. So terjejas. Jadi kita sudah buat 6 ayat. Kamu tengok ayat pertama implikasi, iaitu saya terus letak fakta terus. Soalan tanya implikasi, saya terus mulakan ayat dengan implikasi pertamanya. Prestasi akademik remaja merosot. Hal ini kerana ayat kedua, hal ini kerana remaja lebih banyak menghabiskan masa dengan aktiviti hiburan berbanding mengulang kaji pelajaran. Okey. Kalau mengulang kaji pelajaran kurang, apa akan jadi? Mereka akan kurang memberi tumpuan semasa proses pembelajaran di sekolah. Okey, macam mana? Kenapa mereka kurang memberi tumpuan? Mereka sanggup berjaga malam. Contohnya, mereka sanggup berjaga malam untuk permainan video dan menonton hiburan dalam talian. Contoh. Okey, kalau sudah jadi macam itu, apa akan jadi? Pencapaian mereka dalam peperiksaan akan menurun. Selain itu, peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi juga akan terjejas. Nampak? 6 ayat untuk satu perangan. Okey,
Kalau peluang untuk melanjutkan pelajaran peringkat tinggi terjadi, apa akan jadi? Masa depan juga terbantut ataupun tidak jamin. Bolehlah kalau nak letak satu lagi ayat tambahan pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan keluar daripada topik. Faham So setakat ini ada apa? Setakat ini ada apa-apa nak tanya? Okey, saya pergi pada perangan kedua. Okey. Perangan kedua pula sama juga. Implikasi. Tadi kita letak implikasi pertamanya, betul? Sekarang kita boleh letak implikasi kedua. Ialah remaja. Okey, saya gunakan watar remaja juga. Tengok kenapa saya gunakan remaja? Sebab soalan sudah mention dekat situ. Terhadap remaja. Itu pun penting juga. Kalau kamu tengok dekat situ saya gunakan remaja, lepas tu mereka, macam tu sahaja. Faham tak? Okay, so mesti kena dalam track. Dalam track maksudnya jangan keluar daripada landasan kita. Kita sedang cerita pasal implikasi, jadi kita ceritalah tentang siapa yang terkesan. So orang yang terkesan di sini adalah remaja. Jadi kita ikut saja. Okay, implikasi keduanya ialah remaja mudah terlibat dalam gejala sosial. Ayat pertama sudah. Ayat pertama itu adalah dia kata terlibat dalam gejala sosial. Okey, kita cerita macam mana hal ini kerana mereka cenderung tahukah, lebih kepada cenderung mencari apa? Keseronokan. Mencari keseronokan tanpa memikirkan kesan terhadap diri sendiri. Kesan terhadap diri sendiri. Okey, kesan terhadap diri sendiri Ada siapa-siapa ke masuk? Tak ada. Macam ada orang masuk saja. Cenderung maksudnya lebih kepada, mereka macam lebih cenderung, mereka lebih suka untuk mencari keseronokan. Sudarshan, kalian kata? Okey. Okey, thank you. Okey, hal ini kerana mereka cenderung mencari keseronokan tanpa memikirkan kesan terhadap diri sendiri. Okey, titik. Lepas tu, tengok, hal ini kerana mereka cenderung mencari keseronokan tanpa memikirkan kesan terhadap diri sendiri. Mereka lebih fokuskan happiness itu tanpa fokuskan diri mereka. Itu maksudnya. Macam mana mereka terlibat dalam gejala sosial? Mereka sudah terpengaruh dengan happiness tu, keseronokan tu. Jadi mereka tak fokuskan diri mereka. Itu cara dia. Okey. Okey, lepas tu kita sambung dengan justru. Oleh itu. Justru maksudnya oleh itulah. Justru mereka sudah terpengaruh dengan rakan yang mengamalkan gaya hidup negatif. Okey, mereka mudah. Okey, so mereka dah fokuskan untuk mencari keseronokan tanpa fikirkan diri sendiri. Okey, macam mana? Iaitu mereka sudah influenced by rakan-rakan yang tidak bagus. Rakan-rakan yang tidak bagus maksudnya rakan-rakan yang mengamalkan gaya hidup negatif, macam suka bersosial, pergaulan bebas. Mereka sudah terjebak dengan orang-orang macam tu. Okey? Justru habis, lepas tu contohnya remaja
terlibat dalam aktiviti. Kita cerita apa contoh aktiviti. Melepak dan ponteng sekolah demi hiburan. Okay, kalau kamu tengok macam mana mereka boleh terpengaruh dengan cara mereka lepak dan ponteng sekolah. Kenapa mereka nak lepak? Kenapa mereka nak ponteng? Sebab mereka rasa macam hiburan adalah dunia mereka. So kita just bagilah apa contoh yang sesuai berkaitan dengan hedonisme. Apa yang boleh mereka cenderung buat. Apa yang mereka rasa macam nak buat masa mereka happy. Macam itulah. Okey, lepas itu, oleh itu, kita kena bagi apa akan jadi. Kalau mereka join dalam aktiviti melepak, ponteng dan mengamalkan gaya hidup sihat, gaya hidup yang negatif, apa akan jadi? Oleh itu, mereka boleh dikenakan tindakan disiplin. Tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Okey, kenapa mereka diambil tindakan disiplin? Kenapa? Sebab mereka lepak dan ponteng sekolah. Mereka ponteng sekolah, lepas tu pergi lepak untuk di pusat-pusat hiburan tanpa hadir ke sekolah. Jadi kalau pelajar-pelajar macam ini sudah kena tangkap dengan cikgu ataupun pihak sekolah, memang akan dikenakan tindakan disiplin. Tengok dia punya kaitan. Contoh dia bagi lepak dan ponteng sekolah demi hiburan. Kalau sudah kena tangkap, apa jadi? Kalau ponteng, apa jadi? Mereka boleh dikenakan tindakan disiplin oleh pihak sekolah. So, sama juga, konsep dia sama saja. Kita kena tanya soalan dekat ayat kita. Implikasi apa akan jadi? Hal ini kerana apa maksud itu? Kalau macam ni, apa akan jadi? Justru apa contoh yang kita boleh bagi untuk justru kesan itu? Okay? So, itulah tujuannya. Tujuan saya bagi ayat-ayat permulaan. Okay, last, kita ada selain itu. Okay, selain itu, image diri dan masa depan mereka akan terjejas. Okey, tadi saya cakap dekat peringatan pertama, ayat terakhir itu kamu boleh tambah satu lagi. Masa depan mereka tercemar. Okey, let's say kamu tak tulis ayat itu dekat bawah peringatan pertama itu, kamu boleh sambung di sini juga. Imej diri dan masa depan mereka terjejas macam tu. So, kalau kamu perhatikan di sini, semua ini, habis sudah ni. Okey, tengok ni semua ini, saya nak bagi besar sikit lah. Okey, so ini adalah soalan aras cemerlang, jawapan aras cemerlang. Okey, yang boleh dapat 2 markah di sini dan 8 markah di sini. Okey, saya sudah buat 6 ayat, satu perangan, lepas tu 6 ayat lagi, satu lagi perangan. Setiap ayat ni saya mula dengan fakta, hal ini kerana, justru, contohnya, oleh itu, selain itu. Lepas tu perangan kedua pun implikasi, hal ini kerana, justru, contohnya, oleh itu, selain itu. Ini satu cara supaya kamu dapat gambaran macam mana nak buat esei. Okay, in case kamu rasa macam, okay cikgu, saya ada cara saya sendiri cikgu, saya boleh buat sendiri. Tak apa, boleh juga. Tapi show to me. Bagi tahu saya, tunjuk dengan saya akan betulkan kalau kamu ada cara sendiri. Faham tak? Kalau kamu perasan dekat sini, jawapan saya, tiada nilai universal dalam jawapan ini. Perasan tak? Saya tak bawa. Yang kedua, saya tak gunakan perkataan atau. Saya tak bagi option pilihan kepada pemeriksa dengan perkataan atau. Kalau kita guna perkataan atau, ini akan menyebabkan esei kita, macam kita bagi jawapan kita dengan pilihan kepada pemeriksa. So, saya tak gunakan atau. Saya cuma gunakan penanda wacana dan ada beberapa tempat tu saya gunakan kata hubung. Penanda wacana adalah inilah hal ini kerana, justru contohnya. Kata hubung adalah dan, macam itulah. Okay? So, ini saja saya gunakan. Actually, essay adalah sangat simple. Kamu cuma kena faham konsep macam mana buat ayat satu.
ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, kamu sudah faham konsep itu, memang senang. So itulah ceritanya tentang esei ini. So ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa yang kurang faham? Boleh tanya saya. Sekiranya kurang faham, ni ada ruangan chat dekat situ. Saya cuma nak fokuskan satu soalan saja. Saya tak mau macam kejar-kejar macam banyak soalan untuk satu hari. Kalau kita buat satu soalan, biar kita buat satu soalan tu dengan teliti sahaja. Slow and steady saja kita pergi, kita buat bagus-bagus saja. Okay? Kenapa saya suruh kamu orang catat tahu benda ni saya boleh bagi saja. Sebenarnya saya ada jawapan, saya ada soalan, bagi je kan. Tapi kenapa saya suruh dia macam ni? Clue number 2 untuk belajar. Orang baca, itu memang akan faham sekiranya kita baca banyak kali. Okey? Sekiranya kita baca, tulis dan baca semula, itu lebih faham. Sebab kita punya otak sedang tulis benda yang kita sedang baca. So, same time dia buat dua kerja yang sama. Macam multitask lah orang kata. Sebab tu saya minta kamu salin juga. Tak apa, tetap saya akan bagi juga bahan ini. Tak ada masalah. Cuma masa ini kamu kena salin sendiri. Okay, so untuk ini, ada apa-apa nak tanya? Yes, dah sini. Apa tu peristiwa? Kamu tulis dekat situ, peristiwa. Saya pun terlepas pula mana dia tulis peristiwa, saya pun lupa. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Sir, perangan satu sudah tulis terjejas. Jadi perangan dua boleh ulang ke? Mana satu ayat tadi saya tulis terjejas? Tengok. Okey, peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi juga terjejas. Okey, faham apa yang kamu maksudkan. Okey, actually yang itu lain. Sebab apa? Dia kata ini berkaitan dengan peluang untuk melanjutkan peringkat tinggi. Okey, itu terjejas. Tapi yang kedua tu masa depan. Peluang untuk belajar lain, masa depan lain. Jadi dua perkara yang berbeza. Boleh. Okey? Lagi? Lagi? Sherwin, ada apa-apa nak tanya? Sudarsan? Kenapa esok saya datang sekolah awak? Naik ke warna sungai? Okey, Jaan ada soalan? Mewah. Bobby? Shelin lah, nama tulis dekat situ Bobby lah, saya panggil Bobby lah. Ada soalan? Dia pun, siapa Bobby? You lah Bobby, siapa lagi? Bukan saya Bobby, saya baby, saya bukan Bobby. Okey. Saya terdengar Bowie. Bobby? Saya terkejut pula sekarang Bobby tiba-tiba. Itulah saya terkejut. Saya ingat you panggil Bowie. Lepas tu saya cari mana ada Bowie. Okay, relax. On recording now. Okay, siapa tu? Bayang? Mayu. Tanusha? Okay. Bing Kitty? Jif? Okay. Dashni? No Okay, tak apalah. So kita tak ambil banyak masa, just 50 minutes 9 to 9:50. Okay, bolehlah. Satu essay kita buat dengan terperinci pun sudah cukup lah untuk kita. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita just stop di sini. Sebelum itu saya nak ambil gambar dulu, jangan keluar terus Setting lah rambut kamu orang ke apakah. Siapa nak buka kamera? Buka kamera sahaja, jangan buka mic. Yo, bagaimana tadi?
Okey, satu. Tengok kamera masing-masing lah, jangan tengok saya. Okey. Jif dah sini belum lagi? Wah, Syarwin. Uish. Kejap. Kejap. One more. Okey, saya share dulu. Okay, one more. Okay, so nanti saya hantar gambar ni dekat grup kamu orang. So saya stop recording dulu. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ini. Saya stop dulu baru saya cerita lagi.